Kiper Cabo Verde, Vozinha akan bergabung dengan Messi dekat Inter Miami. Ini satu berita yang sangat-sangat besar, satu rumours yang sangat-sangat kuat kita dapat sehari dua ni. So jom kita bincang sikit pasal kesahihan berita ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Aku rasa kalau korang search nama Vozinha dekat social media sekarang, memang korang akan nampak lah banyak gambar ni. Okey, gambar dia bersama dengan David Beckham, owner kepada Inter Miami, dan dia memegang jersey Inter Miami. Dan aku nak bagi tahu dekat sini, gambar ni memang totally fake. Okey, ini gambar palsu, ini gambar AI guys. Vozinha belum jumpa Beckham lagi, belum datang Inter Miami lagi. So korang jangan percaya sangat lah. Even aku nampak ada berita, channel berita di Malaysia pun post gambar ni. Gambar ni tak betul guys. Tapi yang kelakarnya pasal Vozinha ni, kau tengok ni. Aku search nama Vozinha, kau tengok gambar-gambar yang keluar. Okay, sekejap pergi Real Betis, sekejap pergi Atletico de Madrid. Okay, paling latest pergi Inter Miami. So memang banyak sangat rumours kelab-kelab yang ingin membeli dan mendapatkan Vozinha walaupun dia sudah pun berusia 40 tahun. Okey, dah tua pun masih hot Dan aku rasa bila habisnya World Cup nanti, confirm akan ada satu kelab yang agak besar yang akan dapatkan Vozinha ni. Tak kisahlah kelab dekat La Liga ke, MLS ke, okay, sama-sama lah kita nantikan. And tak mustahil juga kalau David Beckham tiba-tiba memang akan dapatkan Vozinha ni. Sebab apa? Kau kena faham yang Beckham ni bukan sahaja talented dalam bola sepak tau, tapi dia sangat-sangat bijak dalam bisnes, dalam sales, dalam marketing, dan dia tahu kalau dia beli Vozinha ni, stok dia, keuntungan dia, sales dia boleh datang berlipat kali ganda tau. Kalau dia dapat gabungkan Vozinha dengan Messi dalam tim yang sama. Silap-silap, for the first time ever, baju goalkeeper yang sold out. Baju pemain-pemain lain tak sold out. Selain Messi lah. Messi of course sold out. Tapi baju Vozinha yang akan sold out. Aku rasa Beckham nampak potensial dia ni. Selain daripada menjadi goalkeeper yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cemerlang. Tapi dari segi marketing, dari segi sale, memang impak Vozinha ni akan jadi lagi besar. Yang lebih manisnya, kalau Vozinha join Inter Miami, sebelum ini Vozinha adalah lawan kepada Messi dalam World Cup. Lepas ni jadi teammate pula, cuba menang sama-sama walaupun masing-masing usia dah tua. Ini antara gambar paling ikonik selepas habisnya perlawanan Cabo Verde lawan Argentina tu. Dan kalau korang nak tahu, gambar ni dipost oleh admin tim bola sepak Argentina sendiri dengan caption respect to those who deserve it. Maknanya dia nak bagi tahu yang respect diorang bukan setakat dekat Messi tapi dekat Vozinha sendiri. So guys, sama-samalah kita nantikan ke mana hala tuju Vozinha lepas ni. Korang rasa dekat mana? Korang boleh komen dekat bawah. And kalau korang nak beli jersey Piala Dunia macam yang aku pakai ni, korang boleh tekan link di bawah.